Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini Dr. Wan Ubaidillah bin Abbas dari Open University Malaysia. Untuk program R&R Rise and Reflect Fish Wuscol Digital Mindfulness Podcast 2026 dengan tajuk yang kami akan bincangkan pada hari ini iaitu amanah dan tanggungjawab dalam perkongsian digital. Untuk perbincangan pada hari ini, kita bawakan tetamu istimewa iaitu teknologis Muhammad Zaharuddin bin Ahmad Darus, seorang pakar cyber dan Ketua Jabatan Cyber Risk Intelligence di bawah bahagian Preemptive Technology and Services Cyber Security Malaysia. Selamat datang Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Wan atas jemputan daripada program OUM dengan Wuscol. R&R FSSH. Yes. Asalnya saya nak tanya FSSH tu. FSSH tu Faculty of Social Science and Humanities. Alright. Terima kasih atas jemputan ni, Doktor. Ya. Jadi saya sebenarnya semalam baru sahaja saya cuba cari biodata Tuan. Sebab kita belum pernah jumpa. Jadi saya nak biasakan, nak kenal sedikit latar belakang. Jadi saya dapatkan maklumat itu memang seorang yang tepat sekali lah InsyaAllah. Jemput kerana latar belakang yang saya lihat sangat berpengalaman, terutama yang melibatkan dari segi risikan ancaman di ruang cyber yang kita semua tahu begitu banyak sekali maklumat-maklumat palsu ataupun penggunaan kata-kata kesat, cacian, makian yang saban hari kita boleh lihat di media sosial kita. Jadi saya nak tanya Tuan, sebenarnya apakah peranan Tuan di cyber security? Kalau boleh ceritakan pengalaman dah yang agak lama itu, boleh kongsikan dengan kami para penonton sekalian. Okey, boleh Doktor. Terima kasih atas soalan pertama ni. Sebelum saya pergi kepada saya punya peranan Doktor, saya nak berkongsi tempat saya bekerja. Iaitu saya Zaharuddin, saya bekerja di Cyber Security Malaysia. Kalau kita tengok penubuhan Cyber Security Malaysia ni dah lama. Dia dah lebih kurang 28 tahun. So kita dah lalui kita punya Jubli Perak dan for the remaining upcoming lebih kurang lagi 22-23 tahun ni kita ke arah Jubli Emas. So we are planning something, kita merancang sesuatu ke arah Jubli Emas ni. Tuan, kita baru 26 tahun. Lebih kurang. Pada tahun lepas kita meraihkan 25 Perak. Tahun. I see. So cyber security ni abang lah. 28 tahun. Tapi masa penubuhan kita pada tahun 2007 kita fokus kepada cyber security. So bila kita sebut cyber security, masa tu cyber security ni dia satu terma yang baru. Dia bukanlah terma baru, dia satu orang kat luar sana sedang memahami dan sedang ke arah macam mana nak menentukan keselamatan cyber di organisasi masing-masing. Dan juga untuk public ni macam mana nak faham keselamatan cyber dan impact. So secara asasnya penubuhan cyber security Malaysia ni
adalah untuk melindungi dunia cyber. Okey. Dia dunia cyber, doktor. Ya. Dia bila kita sebut dunia cyber, dunia digital alam dia lain. Dunia cyber ni dalam alam digital. So dia sub lah. Sebab dunia digital ni sangat besar. Dan dalam digital ni ada komunikasi kan. So dalam tu komunikasi tu adalah cyber. So kita nak lindungi keselamatan komunikasi tu. Antara digital lah, digital, perkarasan digital dan sebagainya. So untuk kita menjaga keselamatan cyber ni, kita fokus kepada pembangunan kapasiti dan capability lah. Maksudnya kat sini dan juga ada penyelidikan. So penyelidikan apa yang kita buat? Penyelidikan ke arah keselamatan cyber. Apa-apa je yang berkaitan keselamatan cyber dari segi governance, dari segi risk dan juga compliance lah. Dan juga tak boleh nak kita pisahkan dari segi skill tu. Macam mana kita nak tengok perkara-perkara yang berkaitan dengan cyber communication tadilah. Dan juga selain daripada itu, kita nak tumpukan macam mana kita nak outreach public ni. So dia ada komponen awareness, memberi kesedaran kan, apa itu keselamatan cyber, apa impact dia, apa kesan dia. Dan juga kepada orang-orang ataupun organisasi yang nak bangunkan kapasiti dalam dunia cyber, keselamatan cyber ni, kita ada sediakan training. Itu adalah tumpuan kita. Dan sekarang ni bawa balik kepada saya, doktor. Dan saya join Cyber Security Malaysia pada tahun 2010. Saya bermula dengan forensik digital. Forensik digital adalah satu domain ataupun bidang yang pada masa itu baru pada saya. Dan setelah 10 tahun lebih kurang dalam dunia forensik ni, barulah saya pergi kepada dunia risikan. Risikan cyber. So tadi Dr. Wan ada apa beza tu risikan dengan yang forensik cyber? Kalau forensik cyber ni sekiranya sesuatu insiden dah berlaku, saya kena bantu pihak penguatkuasa untuk kita kumpulkan bahan bukti dalam bentuk digital lah. Dan kita buat analisis, kita keluarkan report, dan sehinggalah kita kita menjadi saksi di mahkamah sekiranya diperlukan. So secara ringkasnya, insiden berlaku, kita kena buktikan secara saintifik. Itu dia punya keyword dia lah. Maksudnya risikan tu belum lagi. Betul, belum lagi. Yang Ini baru forensik definition forensik. Ini baru definition forensik. Maksudnya dia bersifat responsif. Okey, lepas tu baru bila sebut pasal risikan ni dia bersifat preemptif. Kita nak mencegah. So apa yang perlu kita buat, apa yang perlu saya dan tim saya buat adalah untuk kita kumpul maklumat, kumpul data-data. Kita start dengan data, kumpul data dulu. Bila kita dah kumpul data yang berkaitan lah dalam konteks ni adalah keselamatan cyber. Kita analyse data tersebut dan menjadi satu maklumat. Dan daripada maklumat tu kita boleh identify dia punya risiko. Dan kita sediakan laporan dan kita angkat laporan ni kepada pemegang taruh lah ataupun stakeholder. Itu bezanya. Okey, berdasarkan pengalaman Tuan, sudah tentu nampak ada tak nampak maksudnya perbezaan dari segi penggunaan media sosial ataupun digital ini dulu sampai sekarang? Sudah semestinya ada, doktor. Kalau kita tengok media sosial yang dulu, media sosial kan, dia tak adalah secanggih media sosial yang sekarang. Kita tak nak pergi terlalu jauh. Saya Gen X penghujung. Dr. Wan mungkin Gen Millennial kot. Gen Millennial, doktor. Lebih awal sikit. Maksud saya Gen X penghujung tu saya lahir pada tahun 80.
So 80 ni adalah penghujung. 81 tu dah millennial kan? Ya, ya. Okay. Saya lagi berusia. Kita samalah Gen X kan? Gen X. Okay. Kita punya Gen X ni, Dr. Wan, kita adalah generasi yang in transition. Banyak melihat perubahan. Generasi selepas kita ni adalah generasi yang membesar dengan perubahan tersebut, especially Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya lah. Bila kita pergi kepada generation kita, doktor, kita nampak masa penggunaan media sosial masa tu dia straightforward. Kalau kita guna satu-satu app ni, PCR ni, dia setakat macam features dia sangat kurang. Kita boleh message saja. Dan maklumat ataupun data yang disimpan oleh pembangun platform ni tak banyak. Tapi disebabkan oleh dunia teknologi yang semakin berkembang, dunia digital yang semakin broader lah, semakin berkembang lah kan. Saya nampak data ni adalah satu komponen yang sangat penting pada developer ni lah, pembangun aplikasi dan sebagainya lah. Sebab dia dah start macam mana nak kumpulkan data sebanyak yang mungkin. Ditambah lagi masa dunia teknologi yang saya mention berkembang tu, bila kita ada start guna phone yang tak perlu ada button ni. I mean dalam tahun 2000, pertengahan 2000 kan? Kat situ ada banyak features yang semakin canggih. Dan social media sekarang ni kita dah boleh record kita punya gambar. Kita dah boleh record kita punya moment, best moment. Kita boleh share, dia ada fungsi untuk share. Dia ada fungsi untuk kita respon balik. Dia ada fungsi emoji dan sebagainya. So dia memberi satu kehidupan dunia komunikasi di atas dunia digital ni yang lebih ada jiwa. Ni yang saya nampak lah perubahan dia. Tapi sebenarnya dia tak ada jiwa. Tapi disebabkan features yang diberi tu, kita nampak media platform social media ni dia seakan-akan hidup. Sebab kalau kita baca, doktor, dengan emoji, kita dah tahu dah ni sedih ni, kan? Ini marah, ini geram, kan? Sudah so ada dia lebih hidup. Jiwa. Ada jiwa. Berbanding dulu dengan dulu kaku. Dulu dia kaku, dia orang cakap apa, dia fix kan. Dia kita baca pun kita boleh berfikir ini dia marah ke apa ni kan. Tapi bila ada emoji, ada gambar, I think dia buat satu teknologi ni lebih menarik digunakan, especially untuk generation Gen Z, Gen yang baru ni lah. Okey tuan, kalau dulu kan kita bergantung kepada, kalau dari segi penyebaran maklumat, media-media yang besar ataupun agensi media lah. Tapi sekarang setiap orang sudah boleh berkongsi, boleh forward, share dan sebagainya. Adakah individu ni, setiap orang yang boleh berkongsi ni, mereka ada rasa tanggungjawab yang maksud disertakan apabila menyebarkan sesuatu maklumat itu? Terima kasih doktor. Soalan ni dia nampak macam mudah nak dijawab. Tetapi bila kita nak menjawab tu, the message yang kita nak sampaikan tu, saya percaya dia sangat berat. Kalau dulu saya nak pergi kepada cara kita menggunakan teknologi. Kalau dulu kita gunakan email. Email ni sebelum email ni surat. Surat ni ambil masa like seminggu, 3-4 hari lah. Lepas tu ada email. Email ni kita kena gunakan komputer lah biasanya, kan, untuk maklumat tu sampai. Dan bila ada social media ni, doktor, sebab tadi doktor ada mention forward, share, dan satu lagi apa tadi, forward, share dan respon. Saya rasa dengan ada teknologi digital phone, dia lebih cepat. Okay. Maksudnya dekat sini apa, doktor? Maksudnya dekat sini, setiap apa tindakan kita, kalau surat, kita buat surat kan?
kita hantar. So maksudnya surat tu dia daripada rumah kita, contoh alamat yang kita ni kita letak dekat pos, ni dia punya journey lah, perjalanan dia kan. So kita accountable dekat surat tu. Kan? Kalau email sama, kita type guna email. Email tu atas email kita, dan bila kita send, tindakan kita hantar, kita accountable. Kan? Maksudnya kita bertanggungjawab. Tapi bila ada social media ni, doktor, kita boleh fake nama kita. Gambar kita boleh fake. Tekan. So, saya nak tanya yang kat luar tu juga. Bila kita hantar dan kita dapat mesej daripada orang yang tak dikenali, persoalan saya, siapa yang kena bertanggungjawab? Ni kena fikirkan. Tapi untuk menjawab soalan doktor tadi, yes, apa tindakan kita, sebab ada tindakan daripada kita ni, kita kena bertanggungjawab. Saya nak ambil daripada sudut pandang forensik lah. Sebab saya punya forensik punya domain lebih lama daripada risikan. Tadi pada awalnya saya share the keyword of forensik ni adalah untuk scientific proof. Bila satu-satu kes masuk court, masuk mahkamah, tugas kami ni adalah untuk buktikan yang orang kena tuduh ni ada pengetahuan tentang device ni. Tentang digital device. Sebab bila kita buktikan, contoh ini adalah phone saya. Saya message ataupun hantar message kepada someone, pada seorang, dan saya tak gunakan saya punya identity. Ataupun even saya guna identity saya. Tapi bila masuk dekat court, masih lagi kena buktikan yang message ni adalah saya yang hantar, dan kena buktikan saya ada pengetahuan. Cara-cara dia kena pergi training dekat Cybersecurity Malaysia. Nanti panjang jawapan dia. Tapi memang kena ada tanggungjawab. Walaupun dia guna device orang. Yes. Yang penting ada tanggungjawab, ada pengetahuan. Adakah itu keyword orang pemilik device itu yang bertanggungjawab, ataupun katakan saya guna orang kawan, saya hantar mesej, guna ID kawan tu, siapa yang kena. Itu maksud saya. Kalau dalam forensik kena buktikan. So dia boleh jadi walaupun mesej tu dihantar guna ID saya, tetapi boleh jadi saya tak ada pengetahuan tentang mesej ni dihantar. Ada kemungkinan kawan saya atau orang lain saya menggunakan phone saya, ID saya untuk hantar mesej. Ini adalah satu area yang grey kan? So, saya teringat dulu banyak kes, terutama musim pilihan raya kan, dia ada mesej-mesej yang dihantar oleh pihak lain dan dikatakan telah diguna. Kita tak tahu mana betul, mana yang betul. Itu kalau pernah berlaku lah zaman pilihan raya, cyber attack campaign, biasanya bentuk ataupun trend yang berlaku untuk sebarkan mesej ni secara meluas, secara masif, dia gunakan ada di belakang tu adalah cyber troopers lah. Ada orang-orang yang menggerakkan jari keyboard. Adakah dia godam? Okey, untuk situasi yang macam tu, penggodaman tu ataupun hacking tu, dia jarang sangat sekali berlaku. Sebab mesej yang dia nak sampaikan adalah untuk create maklumat yang tak benar. Dia bukannya nak dapatkan sesuatu data daripada komputer ke apa semua, so dia tak perlu penggodaman. Dia hanya create satu mesej. Mesej tu sudah tentu ada satu-satu naratif yang berpihak kepada seseorang lah, bukan seseorang lah, sesebuah organisasi ke. Yang penting ada naratif yang nak disampaikan. Naratif itulah yang dia sangat bahaya, ada risiko. Kalau naratif tu berdasarkan kepada fakta-fakta, data-data yang ada fakta, yang benar, alhamdulillah. Tapi yang kita takut nak menjatuhkan orang lain.
Itu yang kita takut. Dengan who's call, apabila nombor asing, mesej pelik, tawaran palsu masuk, kami akan kata kami lindungi anda daripada panggilan, mesej, pautan palsu dan semuanya. Who's call? Sebenarnya saya bukan bidang cyber, IT dan sebagainya. Cuma saya nak lihat dari sudut kalau kita sebagai orang Islam ataupun orang Melayu ataupun sebagai manusia lah, kita seringkali diingatkan supaya menjaga etika, kita bertanggungjawab. Tetapi masih banyak penyebaran sama ada saya sebutkan tadi di awal, sama ada fake ataupun berita tidak benar, ataupun hate benci, menimbulkan rasa benci, caci maki, fitnah dan sebagainya. Jadi kenapa ia masih berleluasa? Terima kasih Doktor. Soalan ni sebenarnya soalan yang saya suka nak kupas. Ya. Tapi kalau dari segi sudut agama lah, kepada yang beragama Islam kan, perkara ni ada dah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat kan, ayat 6. Ayat 6, ya betul. Dia lebih kurang macam sekiranya sampai kepada kamu sesuatu berita kan, kena selidik. Tabayun. Kalau tak selidik, if berlaku anything yang memudaratkan, disebabkan kejahilan tu, baru nak menyesal kan. Lalu macam itulah lebih kurang fahaman dia. So ini adalah mesej yang sangat kuat. Maksudnya macam Dr. mention tadi, kenapa dia masih berleluasa. Saya punya pandangan, benda ni dia takkan stop. Dia akan sentiasa berleluasa, akan sentiasa meningkat. Kenapa Doktor? Sebab teknologi itu sendiri. Sebab fungsi-fungsi dalam teknologi itu sendiri. Sebab kepantasan ataupun kelajuan, kecanggihan, sebab kecanggihan digital, dunia digital ni, dia menyebabkan dunia cyber komunikasi kan, lebih cepat sampai daripada destination A kepada destination B. So bila dia cepat sampai, ini adalah satu kepada orang-orang yang ada awareness, orang-orang yang peka, orang-orang yang baik. Dia menggunakan teknologi ni of course lah dengan sebaik mungkin. Dia nak sampaikan mesej, contoh ada ahli family yang tak sihat, boleh tak datang secepat mungkin kan. So maklumat tu sampai daripada di email, daripada di surat, kan? Kalau dan sebagainya lah. So kalau orang-orang yang ada niat yang tak baik ni, dia lebih kepada nak sampaikan satu maklumat ataupun yang tadi saya sebut naratif yang tak baik. Yang pertama mungkin sebab dia nak menjatuhkan reputasi seseorang. Yang kedua adalah sebab bila dia buat sebaran tu, dia akan influence, dia akan mempengaruhi pandangan orang. Propaganda. Ya. Dan saya nampak dunia sekarang semakin mencabar. Dan perlu ada satu program yang macam awareness, kita outreach orang kat luar tu, untuk sedarkan mereka yang kita guna social media, kita kena bertanggungjawab, kita kena beretika, dan sesuai dengan tajuk yang kita punya konteks tajuk hari ini adalah amanah. Kena amanah. Jadi orang yang boleh dipercayai, bertanggungjawab. Elemen ni adalah sangat penting. Sebab di hujungnya nanti, apa-apa tindakan yang kita buat akan ada impaknya. Itu yang sangat penting. Ada kesannya nanti di hujung. Kadang-kadang kita tengoklah, kita baca laporan berita.
kadang-kadang orang-orang lama, maksud saya orang generasi lama ni, boomers. Mungkin dia kurang kecelikan, dia ingat apa yang dia share forward ataupun apa yang diterima semuanya betul, benar. Kemudian dia teruja untuk berkongsi. Jadi kadang-kadang kita tengok kena panggil di mahkamah, kena itu dan ini. Saya terbaca juga ada yang kata generasi muda ni mereka sudah celik IT, celik digital, dan mereka lebih bijak ataupun pandai untuk membezakan untuk maksudnya yang mana benar, yang mana tidak. Yang kadang-kadang dia tak percaya dahulu berbanding orang-orang lama percaya dahulu. Cek kemudian, semak kemudian. Macam mana tu Tuan melihat? Okey. Terima kasih doktor. Okey, bila doktor punya perspektif ke arah situ, saya sokong. Tadi kita ada berborak berkenaan dengan Gen X, Millennial, Gen Z. Doktor ada petik Gen Boomers. Boomers ni dia punya karakter dia percaya kepada satu prinsip. Antara prinsip lah, banyaklah prinsip. Tapi salah satu prinsip dia macam you work hard, bekerja keras, anda akan dapat sesuatu. Kalau gen-gen yang baru ni, because of the technology tu, dia do more macam lebih smart lah. Okay. Tapi ada betulnya bila yang warga-warga yang terdahulu ni, kan macam kita membesar dengan teknologi. Kita nampak kita membesar dengan perubahan teknologi tu, dan kita boleh adapt. Cara kita adapt tu tak selaju generasi yang baru. Generasi yang lebih berumur ni, kalau kita pun tak laju, yang lama ni mungkin dia kurang. Tapi tak semualah doktor. Ada generasi yang lama ni dia cepat. Tapi rata-ratanya lebih daripada average lah, saya rasa lah. Lebih daripada average. Golongan-golongan ni bila dia dapat satu teknologi yang baru, dia bertembung dengan Gen X, Gen Z ni, I mean Gen mostly dengan Gen Z, Gen Alpha lah. Gen Millennial mungkin sikit-sikit. Pada pandangan saya, kemungkinan satu-satu maklumat tu yang nak disampaikan tu kena sampai dengan cepat. So pertembungan ni bila berlaku, dia menyebabkan siapa yang dulu. FOMO. Saya nak ke situ doktor. Doktor dah sebut saya punya ni. Tapi yes, FOMO, fear of missing out. Tak nak tertinggal. Saya rasa elemen ni yang ada. Bukan dekat, dekat ada semua orang. So dia berlumba siapa yang nak sampaikan. Dan ada yang lagi best, doktor. Dia menjadi satu ekonomi. Apa maksudnya? Ini term ni best. Menjadi satu ekonomi. Maksudnya dengan menjadi siapa yang lebih cepat, dia boleh menjana pendapatan. Apa ekonomi dia doktor? Kalau doktor boleh, mungkin dapat like yang banyak. Yes. Dan dia follower, dia akan membawa kepada keuntungan lah. Serta platform kan. So ini dipanggil ekonomi perhatian. Perhatian. Dia perlukan attention. Lagi banyak view, lagi banyak like, dan dia akan menjana pendapatan. Dan bukan setakat pendapatan, mungkin dia dapat apa nama? Rasa terkenal. Rasa apa? Dia panggil being a known people lah. Ini adalah Ahmad bin Abu kan? Ahmad bin Abu. Kita kenal Ahmad bin Abu ni. Kalau ada news yang terkini, dia paling cepat. Kalau ada news yang di jalan raya ke apa semua, dia paling cepat. So terkenal. Nanti dia membawa kepada ekonomi perhatian. Kadang sekarang kita nak dapat maklumat, kita tak tengok media-media yang utama, yang mainstream tu. Yes. Kita Google cari dulu, yang ni timbul dah tahu. Sebab ialah media yang ini dia ada etikanya, penapisannya. Tapi yang ni dah keluar dulu. Dia terus. Inilah generasi baru yang mana bila generasi lama nak berada dalam circle generasi baru ni, mungkin berlaku
orang cakap apa, dia tak aware, dia tak peka, ketidakpekaan. Tapi untuk generasi baru ni mungkin ada kelebihan teknologi yang ada ni, dia gunakan untuk dia verify dulu. Ya. Kan? Dan circle dia lebih up to date. Ya. Kan? Sebab dia membesar dengan kawan-kawan yang dunia digital. Yang lama dulu surat khabar. Untuk kita faham satu-satu maklumat, satu-satu naratif tu, mungkin satu artikel tu kita ambil masa dalam 5 ke 10 minit nak baca. Sekarang ni semua video. Ya. Kat sinilah ada risiko dia. Ya. Saya kadang-kadang maklumat-maklumat yang lambakan maklumat tu kan, kita cek dulu. Yes. Betul atau salah. Kesahihan. Banyak sekali berita palsu. Dan yang kadang-kadang kita rasa pelik pun ialah kadang grup-grup surau masjid kan, dia punya WhatsApp dia group berkongsi, kongsi berita-berita yang tidak benar. Jadi tanpa ada kemahiran untuk menyemak dahulu. Yes. Mungkin kita boleh ambil, saya nak tambah sikit Doktor. Ya. Kita boleh ambil satu langkah ataupun pandangan yang grup ni sebenarnya bagus. Grup taman, grup tepi tingkap, grup family. Jadikan grup ni sebagai grup untuk verify maklumat tu sesama sendiri. Sekiranya maklumat tu tak being verified, jangan keluar daripada grup tu. Contohnya, dapat mesej WhatsApp ke Facebook daripada grup lain ataupun kawan lain ke kan, share dekat grup taman ni. Jadikan grup taman ni macam satu ruang untuk kita berbincang. Betul ke? Kadang-kadang kita tak ada kemampuan ataupun tak ada keupayaan untuk kita verify satu-satu maklumat tu. Tapi mungkin dalam grup kita tu ada, penting. I mean dia ada cara. Dan kita jadikan grup tu sebagai kita punya ruang untuk kita verify dulu. I think benda tu boleh jadi satu langkah yang mungkin boleh jadi yang terbaik lah sebelum kita sebarkan ke grup-grup ataupun orang lain. Kalau kita lihat dari aspek yang lain, kewujudan kita panggil scammer yang masuk, yang menyamar, termasuklah menggunakan profil kita, tukar wajah dan sebagainya. Jadi itu juga satu yang kita lihat seiring dengan perkembangan teknologi digital sekarang. Jadi apa nasihat ataupun petua kalau tuan boleh share kepada kita orang awam sebagai pengguna bila menerima atau mengetahui lah. Saya cuba nak pergi ke belakang sikit. Saya nak pergi pada dunia teknologi balik lah. Macam kita agreed, Doktor, teknologi ni semakin canggih. Dia tak ada nanti di masa depan teknologi ni semakin kurang features dia, fungsi dia tak ada. Saya nampak dia semakin berkembang, ada. Dan because of teknologi ni, ada orang akan cuba cari peluang. So teknologi ni ada pepatah orang putih mengatakan dia macam double edge sword kan, double edge sword, pedang dua bilah tu. Boleh digunakan untuk kebaikan, boleh untuk keburukan. Tapi dalam konteks ni kita nak fokus kepada benda yang memudaratkan lah, which is konteks dia scam. Scammer ataupun dalam dunia saya panggil dia pelaku ancaman. Threat actor. Pelaku ancaman ni dia gunakan teknologi. Dia gunakan teknologi untuk manipulate mangsa ataupun orang yang dia target lah.
dia tak semestinya untuk mendapatkan keuntungan dari segi kewangan, tapi keuntungan dia mungkin dalam bentuk jatuhkan reputasi dengan membocorkan maklumat, personal data berkenaan dengan orang tu. Senang cerita mengaibkan lah. Kan? Dia menggunakan teknologi. Alright. Dan bila dia nak buat perkara yang jahat, perkara yang tak baik, sebenarnya pelaku ancaman ni semestinya dia tak nak dikenali. So dia nak menggunakan platform yang ada anonymity, yang boleh sembunyikan siapa dia, kan? Barulah dia boleh buat perkara-perkara tu dengan lebih memberi kesan lah, mengancam lah, lebih memudaratkan lah. Kalau tak, gunakan nama dia setakat sindiran yang sampai tak sampai, kan? Kalau masuk court pun dia blur. Ini menghina ke, ini sekadar ayat yang memberi makna yang lain, kan? So bila dia gunakan teknologi untuk manipulate mangsa, maksudnya dia exploit this teknologi. Teknologi tu jadi macam salah pula, kan? Tapi teknologi ni memang dicipta untuk bring benefit. So untuk orang-orang yang menggunakan teknologi ni, sekiranya sampai satu message yang create fear, yang memberi tanda urgency yang macam good to be true lah, doktor. Contohnya macam you invest 3,000 dalam masa 3 jam you dapat 12,000. Itu satu sifat yang macam menguntungkan. Dan satu lagi sifat yang memberi kepercayaan. Ini macam love scam dan sebagainya yang create fear tadi saya dah sebut. Yang ni lebih kepada macam Macau scam lah, kan? So itu adalah tanda-tanda yang boleh red flag lah. Boleh kita boleh anggap macam ni ada benda yang tak kena ni. So kita kena stop dulu. Kalau dia sampai dalam bentuk link, jangan klik. Kalau kita terima WhatsApp kenduri kahwin, nombor tak dikenali, dia tak mention nama ni, macam tak familiar, tapi dekat bawah tu ada kena download. Dia bagi file untuk kita download. Kalau guna Android, APK file tu. Kalau orang-orang yang tak peka, tak aware, kurang kepekaan, dia mesti straight away, saya nak tahu ni siapa. Klik download. Dekat situlah punca bermula dia, punca dia, kan? Ada so, yang banyak itu yang bantuan-bantuan. So ataupun iklan jawatan kosong. Iklan jawatan kosong. Kalau sebut pasal iklan jawatan kosong ni, dia membawa kepada satu isu lain pula, betul? Memang iklan tu betul. Rupa-rupanya dihantar kita pergi Thailand, masuk ke negara jiran, jadi scammer. Ni mangsa juga. Itu job betul. scam. Kerja betul lah, maksudnya dia dapat kerja. Dia dapat kerja. Tapi you kena pergi negara jiran dulu, lepas tu pergi ke negara jiran lain untuk jadi scammer. Ini pun mangsa juga. Kan? So duduklah dekat satu rumah apa semua. Kalau macam rakyat kita pergi ke sana, kita scam orang Malaysia lah. Kalau macam rakyat Filipin pergi sana, scam orang Filipin. Thailand, scam Thailand. Macam itulah lebih kurang. Okey Tuan, saya rasa kita sudah berbual panjang, tapi masih banyak lagi sebenarnya yang saya nak tanya. Tapi saya rasa saya akan ringkaskan sebab masa kita cepat tidak mengizinkan. Saya lihat ada yang mudah berkongsi data ataupun kita panggil kehidupan peribadi dia. Segalanya dia mahu tunjukkan atau tunjukkan. Mungkinlah Tuan kata tadi ekonomi punya perhatian. Jadi kalau dari segi psikologi, orang psikologi pula dia kadang-kadang bila tidak ada perhatian, dia akan ada maksudnya satu penyakit. Jadi
Apa pula nasihat ataupun pandangan tuan tentang perkara-perkara sebeginilah? Okey, terima kasih Doktor. Itulah saya berminat nak kupas lebih ekonomi perhatian ni sebab kita ni dilahirkan dunia ni sangat unik. Ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Ada orang yang ni saya bagi contoh lah Doktor dia tak tuju kepada specific person. Sebab dalam kehidupan ni bila kita hidup, elemen sosial tu sangat penting. Kalau introvert tu dia masih bersosial, tapi kurang, dia tak menonjol. Dan mungkin dalam kehidupan digital dia extrovert sebenarnya. Tapi macam mana nak sampaikan luahan diri yang dah lama terpendam dalam dunia fizikal, dunia digital lah. Tapi without tanpa orang di luar sana kenal siapa dia. Anonymity lah, anonymous lah, kita tak kenal kan. Alright. Dan kalau kita pergi kepada dunia teknologi itu sendiri, Doktor, dia ada dua benda sekarang ni, Doktor, yang saya nak kupas lebih sikit, boleh Doktor? Ya, silakan. Dipanggil social dilemma. Okay. Dua benda ni dia sangat dia antara komponen yang faktor yang penting lah. Nombor satu, digital persuasive. Okay. Digital persuasive ni maksudnya teknologi digital memujuk lah. Maksudnya social media sekarang ni, kalau kita buka YouTube Short, TikTok, ataupun Instagram sekalipun apa semua, especially TikTok tu, kita akan layan TikTok tu sejam pun tak sedar. Betul. Dan dia ada satu, kita gunakan kita punya jari ni. Ini kita punya what we call it, maneuver. Kita swipe. Itu teknologi tu. Teknologi tu menyediakan fungsi untuk kita swipe. Dan bila kita tengok swipe, kita tengok satu, kita berhenti dekat satu iklan ke, video maklumat yang kita nak tahu lebih, dia lama kan. Next swipe tu, dia suggest, dia recommend. Ini adalah topik-topik yang disuggest untuk kita. Kan? Itu adalah teknologi yang memujuk. Okay, macam podcast ni, saya silence kan, saya letak. Bila ada notification masuk, tak dengar kan. Tapi apa teknologi yang memujuk kita untuk yang distract kita? Pertama sekali dia vibrate. Kita tengok. Kita punya skrin depan ni, Doktor, menyala. Tak cukup dengan tu. Dia ada notification punya bar kan. Dia keluar. Ini semua teknologi. Dan kalau dia dekat dengan kita kat sini, tengah contoh kita borak, dia keluar notification, new friend added. Itu kita ambil terus, kita buka, kita tengok. Ini adalah teknologi yang contoh teknologi memujuk ni. Persuasive teknologi kan. Saya betulkan tadi digital, ada persuasive teknologi. Lagi satu, Doktor, ini yang paling saya rasa dia akan jadi satu benda yang menakutkan kita lah. Digital pacifier. Di Malaysia, kita ada 36 juta data yang dikumpul up to Oktober 2025. 98% pengguna digital, 98% daripada 36 juta ni, social media identity, 56%. 56%. Maksudnya, okeylah, kita senang kira lah, 50% lah. Tadi ada 36 juta as of Oktober 2025. So kita ada berapa? 18 juta orang yang ada memiliki social media identity. Untuk untuk menambahkan lagi data tu supaya anda di rumah, siapa yang menonton ni boleh berfikir. Ini tak silap saya nak kena check balik, boleh masuk datareportal.com, check balik data ni. Umur 1 hingga 2 tahun dah mula terdedah dengan digital device. Okay, the best part apa dia, Doktor? Ini yang saya cakap, Gen Alpha, Gen Z ni, dia membesar dengan teknologi ni. Cara pemikiran, upbringing lain.
Kan, cara berfikir semua lain. Bila dia membesar, I mean bila parents ni, kalau dulu kita baby kan, nangis, anak kita nangis, kita bagi apa doktor? Kita bagi puting tu. Kan, kita bagi puting tu kan. Sekarang ni dah lain. Kita bagi device, video. Angka dia tak silap saya tak ingat, dalam 2 hingga 4 juta lah. Dalam range umur 1 hingga 2 tahun tu. So dia akan membesar dengan digital. So digital ni akan jadi dia punya pacifier. Ketenangan, dia mendapat ketenangan. Dan cuba tengok pada diri kita. Kalau kita berada dekat kelompok-kelompok orang yang besar ke, ataupun kita berjalan dekat tempat-tempat awam ke, sambil menunggu, boleh tak kita menunggu tanpa kita buat apa-apa, kita tengok sekeliling? Saya rasa tak boleh. Apa yang kita buat? Kita pergi kat satu sudut, kita akan keluarkan ni, kita akan tengok, kita akan scroll, tengok TikTok, kita rasa tenang. Inilah dia digital pacifier ni. Dia bukan berlaku pada anak-anak. Dia berlaku pada kita yang dewasa ni juga. Kan? So ini adalah satu dilema yang saya rasa kita kena embrace dan kita kena kawal. So tadi apa soalan dia doktor? Nasihat? Okay, so nasihat dia adalah untuk kita sedar apa yang sedang berlaku ni. Teknologi semakin canggih. Dia ada elemen memujuk. Kita kena sedar tu. Bila kita scroll tadi tu, sampai 1 jam 2 jam, at least kita ada conscious, ini lama ni. Kalau saya scroll ni, dia akan jadi sejam 2 jam ni. Satu. Pacifier tu untuk anak-anak kita ni yang sedang membesar ni, untuk parents yang ada anak sekarang ni, kita nak anak kita celik IT, celik digital dan sebagainya, make sure konten yang dia tengok tu konten yang bermanfaat. Dan kalau boleh kurangkan masa screen time tu. Sebab ni adalah aplikasi yang dibina ni, objektif dia, lagi lama kita dekat screen, lagi banyak dia make money. Sebab advertisement keluar kan, daripada 10,000 takkanlah 1%, 10% tak klik kan. Ini screen time ni. Dia kena aware dan kena tingkatkan ilmu, reskill, upskill, tingkatkan kepekaan, awareness, supaya boleh menjadi very good digital parent. Saya kat arah digital parenting. Saya nak tanya sikit. Kalau tak silap, kerajaan ada buat peraturan dari segi screen time. Yang ada boleh buka account, ada umurnya. Adakah itu ada kesan dari segi ada tak data? Dia memang ada kesan. Sebab at least kurang-kurangnya anak-anak kecil ni yang bawah umur ni, dia nak buka akaun social media ke apa semua dengan pengetahuan parent. Ini salah satu aspek dalam komponen digital parenting. Digital parenting sangat penting. Orang kat luar sana talk about macam mana nak atasi ni, okay, look at your digital parenting. Tapi orang-orang lama, orang-orang yang kurang peka ni apa semua, macam mana digital parenting? Contoh paling mudah, tengah makan. Anak-anak ni duduk kat meja makan, bukan setakat phone dah. Yang mana ada tablet, macam TV dia letak depan tu kan, sambil makan. Bila dah habis makan, lepas tu makan benda yang lain. Sebab dia tak lalui momen makan tu. Dia tak enjoy the moment tu. Kan? So dari segi psikologi, walaupun dia dah kenyang, tapi dia rasa macam lapar. Kan? Because of the digital distraction ni lah. Persuasive dan juga pacifier ni kan. Dan kena tingkatkan ilmu digital parenting. Dan yang paling penting, doktor, hujung minggu tu cuti kan. Kita kat Malaysia ni Sabtu Ahad mostly cuti. Sekarang ni pun ada BDR. Kita fokus yang Sabtu Ahad cuti. Itulah waktu untuk kita buat sedikit digital detoxification. Digital detox lah. Contoh digital detox ni, kita masih perlukan phone. Kita bawa, letaklah kat poket. Kita pergilah hiking. Kita pergilah memancing. Kita pergilah berkelah dengan anak-anak. Ini adalah satu aktiviti yang penting untuk kita menjauhkan sedikit daripada dunia cyber dan dunia digital ni.
supaya dia detox kita, supaya kita dari segi psikologi kita boleh jadi lebih rasional, dan elemen FOMO tu kita boleh kurangkan lah kan. Kalau tak, tengah makan, tengah berkelah ni kena jadi nombor 1 kan. Penyampai maklumat nombor 1 kan. Bunyi je pop terus masuk dalam grup, hantar kan. So benda tu kita kena avoid lah, kena semak dulu lah maklumat. Okey tuan, mungkin kita boleh ke penghujung program kita. Tuan boleh simpulkan dalam 3 mesej yang take away yang boleh para penonton untuk ingat ataupun amalkan dalam kehidupan seharian. Dia dalam konteks scam, dalam konteks cyber, keselamatan cyber, dalam konteks dunia digital yang semakin berkembang, ditambah lagi dengan teknologi baru muncul iaitu AI. Dan AI ni memberi kesan yang sangat luar biasa. Semua pergerakan dunia di sekeliling kita semakin cepat. Siapa yang FOMO tu, klik tu dah tak boleh nak lawan dengan teknologi AI yang ada agentic AI. Keluar je news, kita gunakan AI kita yang tolong sebarkan kan. So kita ke arah dunia tu, dunia yang semakin cepat, semua cepat. The way kita berfikir pun kena cepat kan. Dan apa saja kita buat dalam konteks ni, dalam perspektif yang baik, kita senang cerita kita lebih produktif. Bila sebut kita lebih produktif, pelaku ancaman kat sana pun lebih produktif. Kalau dulu dia nak sebarkan dia nak buat serangan cyber, mungkin dia ambil masa 2-3 hari. Sekarang ni dah ada dengan AI, few minutes kan. Okey. Dalam konteks scam, saya nak simpulkan semua ni kepada 3 keyword take away saja. Dia very short one. Pertama sekali, think before we click. Kita fikir dulu sebelum kita klik. Kita dapat message, kita fikir dulu sebelum kita klik. Yang kedua adalah verify before we trust. Sebelum percaya maklumat tu, kita kena verify. Sah. Kita itulah macam tadi masuk WhatsApp group yang ni. WhatsApp group ni dalam banyak-banyak cerita kampung, cerita sekolah rendah ni apa semua, kena ada pupuk elemen tu, sah kan. Dan yang ketiga adalah protect before we share. Tadi doktor ada mention kita pergi mana-mana, kita ambil gambar selfie apa semua kan. Kita fikir balik, adakah maklumat ni sesuai untuk kita sebarkan? Kalau dia jadi ekonomi perhatian, why don't you filter sedikit maklumat-maklumat ni? Contohnya macam rumah you kat mana, anak beranak, adik-beradik, family kan. Mungkin filter sikit, tak perlu share semua. Sebab end of the day, maklumat-maklumat ni akan digunakan oleh pelaku ancaman untuk lancarkan attack, scam lah dekat kita. So think before you click, verify before you trust, dengan protect before you share. So ini 3 komponen sangat penting. Dan semoga kita boleh boleh meningkatkan lagi kita punya ilmu digital parenting lah kepada sesiapa yang ada anak lah. Dan jadi kalau macam you guys anak muda, boleh jadi pengguna yang berhemah, beretika, dan yang penting accountable, be responsible, dan kita rangkumkan beramanah lah. Okay. Terima kasih kepada Tuan Zahrudin di atas perkongsian yang sangat bermakna itu tadi. Jadi saya rasa dalam kita berada di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, maka kita seharusnya tidak melupakan sifat-sifat kemanusiaan dari segi rasa tanggungjawab, amanah, berhemah dan sebagainya, supaya kita boleh hidup dengan aman damai, harmoni untuk masyarakat kita, negara kita, malahan keluarga kita sekali. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Zahrudin yang kami datangkan khas dari cyber security, orang yang sangat layak untuk bercakap, dan juga kepada Wuskol yang
terlibat di dalam penganjuran program pada kali ini. Saya Wan Ubaidillah Wan Abbas mewakili RNR Fish Wuskol Digital Mindfulness Podcast 2026 mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada semua yang mengikuti episod ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.